Saya ingin mengajak tuan-tuan, puan-puan melihat bagaimana intervensi iaitu pengukuhan sokongan rakan sebaya boleh menghasilkan perubahan yang sangat ketara pada literasi digital murid. Dalam rangka pengamal pengajaran klinikal ini, pengajaran yang berkesan mestilah bermula daripada bukti, bukannya andaian. Saya mempraktikkan 3 teras. Yang pertama, pemerhatian yang terancang. Kedua, bimbingan yang disasarkan. Dan yang ketiga, refleksi yang berterusan. Peranan guru di sini bukan sekadar menyampai isi kandungan semata-mata, tetapi bertindak sebagai penyelidik tindakan yang menganalisis data pembelajaran, menyesuaikan intervensi dan memperkukuh strategi dari masa ke semasa. Menurut Bartolome, 2022, guru abad ke-21 harus mengimbangi peranan sebagai fasilitator, inovator dan penganalisis data. Amalan ini menyokong kemahiran pembelajaran bermakna 6C serta selaras dengan aspirasi SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti. Sebagai guru penyelidik, setiap keputusan saya dirantaikan kepada data sebenar kelas. Objektif amalan baik saya jelas dan praktikal. Pertama, saya mahu membantu murid untuk menguasai kemahiran asas untuk tugasan digital dalam bahasa Melayu. Kedua, saya menyasarkan peningkatan kadar log masuk dan penggunaan akaun delima dalam kalangan murid. Ketiga, saya berhasrat untuk membina budaya pembelajaran kolaboratif dan reflektif dalam kalangan murid. Keempat, amalan ini digerakkan untuk mengurangkan kebergantungan murid terhadap guru dalam penghantaran tugasan digital melalui sokongan rakan sebaya. Dan yang kelima, saya ingin meningkatkan kecekapan guru dalam penyeliaan klinikal berasaskan bukti digital. Isunya sangat jelas dan terbahagi kepada 3. Isu yang pertama ialah murid masih lemah literasi digital. Apabila murid masih sukar menggunakan delima dan Google Classroom. Isu yang kedua pula ialah log masuk delima yang sangat rendah berdasarkan bukti data yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan. Isu yang ketiga ialah tugasan digital murid tidak dihantar ataupun dihantar tetapi masih dalam keadaan tidak lengkap kerana kekangan kemahiran digital murid. Secara pra-intervensi, data menunjukkan kurang 50% murid aktif log masuk ke dalam akaun delima. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid tidak tahu log masuk, menghantar fail atau memberi komen di dalam Google Classroom. Implikasinya, pengajaran dan pembelajaran digital menjadi kurang berkesan dan murid yang mahir akan mendominasi aktiviti kelas. Proses pelaksanaan berasaskan kitaran klinikal saya bergerak dalam 4 langkah. Dalam pra-penyeliaan, saya mengenal pasti jurang dan menyediakan borang pemerhatian. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, Brigade Delima Expert ini akan membantu rakan ketika tugasan digital sedang berjalan. Dalam pasca penyeliaan, saya menganalisis data log masuk dan kadar serahan tugasan. Akhirnya, saya membuat refleksi dan menetapkan tindakan susulan untuk kitaran berikutnya. Tujuan sesi temu ramah ini adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada murid dan pegawai unit sumber dan teknologi Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan. Rakaman ini berfungsi sebagai bukti penyertaan murid dan pengiktirafan pihak luar serta menyokong dapatan yang dilaporkan. Sekarang, hampir semua kawan dapat hantar tugasan digital tanpa perlu cikgu ajar. Kelas pun jadi lebih cepat dan menarik. Betul tu Syasha. Terima kasih cikgu sebab wujudkan Brigade Delima dalam kelas. Program ini dapat buat kami rasa lebih yakin, rapat dengan kawan dan belajar dengan seronok sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Perak Sejahtera 2030 dan salam PPD Kintas Selatan mengangkat harga diri dan maruah anak didik kita. Okey, kalau kita lihat kepada data Delima bagi Sekolah Kebangsaan Nasi Putih di awal tahun
50% pengguna aktif bagi murid, sehingga kini 90% pengguna aktif murid. Kita lihat 40% merupakan satu jumlah yang besar, peningkatan yang tinggi di mana murid aktif boleh mencapai sehingga 90% bagi sekolah yang saya kira sekolah yang besar di peringkat daerah kita Selatan. Delima Expert ni bagi saya dia sangat membantu guru sebenarnya di dalam kelas, di dalam makmal komputer, di mana apabila penggunaan Delima itu sendiri di dalam PDP, di mana murid-murid dibantu oleh rakan-rakan yang lain. Itu konsep yang saya kira sangat menarik lah. Kalau kita lihat murid-murid, dia mungkin lebih selesa bersama dengan rakan mereka sendiri berbanding dengan gurunya. Dan kita lihat kalau Delima Expert ni satu inisiatif yang baiklah di peringkat sekolah, dan saya amat mengharapkan sekolah-sekolah lain turut mengambil inisiatif yang sama dalam mewujudkan budaya digital di sekolah. Okey, untuk pengetahuan, SKC Putih juga merupakan calon di peringkat daerah sebagai sekolah digital, dan penggunaan aktif Delima dalam kalangan murid merupakan satu indikator kepada teras satu dalam dasar pendidikan digital, iaitu murid fasih digital. So, saya berharap agar inisiatif ini diteruskan dan dimantapkan pada tahun-tahun mendatang. Itu saja daripada saya, daripada Pegawai Meja Pendidikan daerah bagi Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan. Hasil utama yang ditunjukkan ialah kadar log masuk Delima meningkat daripada 50% ke 90%. Selain itu, kadar serahan tugasan Google Classroom meningkat secara konsisten, manakala 80% orang murid berjaya mencapai tahap 6 ke atas dalam rubrik kemahiran digital. Seterusnya, guru dapat mengurangkan masa bantuan teknikal, menandakan kurangnya beban guru dan peningkatan autonomi murid. Sebagai penutup, Brigade Delima Expert membuktikan bahawa ekosistem pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan data disusun dalam kitaran klinikal mampu meningkatkan literasi digital murid dan efisiensi guru. Seterusnya, menyokong SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti. Amalan ini menjadi model amalan terbaik Panitia Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Si Putih Perak, disokong dengan adanya PLC dan SOP yang standard. Dan sebenarnya sedia diperluas di peringkat panitia lain serta daerah Kintas Selatan. Dengan jejak bukti yang jelas ini, amalan baik ini menawarkan nilai tambah yang mampan kepada sekolah dan pastinya kepada komuniti pendidikan. Saya berharap agar perkongsian amalan baik ini menunjukkan bahawa apabila walaupun intervensi itu kecil, tetapi jika tepat pada sasaran, dilakukan secara konsisten, pastinya akan memperoleh impak yang besar dan berkekalan.